Selepas hadirin masuk dengan bilangan yang ramai, beliau mengatakan bahawa malam ini malam yang penuh keberkatan, dan saya harap Allah SWT menerima amalan kita semua dan menjadikan usaha kita ini khalisah, ikhlas, semata-mata mencari redha Allah SWT. Asal Al-Banna mentarbiah individu itu dengan tarbiyah rabbaniyah, kerana individu itu adalah asas ataupun elemen kepada perubahan. Dengan adanya individu itu, maka perubahan itu boleh berlaku, sama ada dari aspek ekonominya, politiknya, yang mana perubahan itu dilakukan oleh orang-orang yang ikhlas. Sebab itulah Al-Banna mendidik ahli-ahlinya supaya mempunyai hubungan yang rapat dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan amalan-amalan harian seperti mengkhatam, membaca Al-Quran 1 juzuk setiap hari, beristighfar 70 hingga 100 kali sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, membaca zikir-zikir yang ma'zur sama ada di waktu pagi ataupun di waktu petang, yang menyebabkan lidah basah dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala, dan mengakukan qiyamul lail sekurang-kurangnya 2 rakaat sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW, qiyamul lail 2 rakaat itu lebih baik pada dunia dan seisinya. Dan membina generasi ataupun pribadi yang rabbani itu juga satu perkara yang penting untuk berdepan dengan cabaran-cabaran dan ujian di dalam perjuangan menghadapi penentangan, sebagaimana risaunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu apabila pada tenteranya hendak pergi ke medan peperangan. Sudah tentulah persiapan itu penting, senjata itu penting, tetapi Abu Bakar lebih merunsingkan dirinya ialah dengan beliau mengatakan bahawa sesungguhnya kamu tidak akan mendapat kemenangan ke atas musuh-musuh kamu, melainkan sejauh mana kamu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu, apabila hati itu mempunyai kehampiran dan dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ia mendapat kekuatan. Dengan mendekatkan diri kepada Allah itulah orang-orang yang lemah mendapat kekuatan dan mendapat kemenangan, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, berapa banyak golongan yang sedikit mengalahkan golongan yang lebih besar dan ramai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Segala asbab-asbab itu penting, tetapi pertolongan Allah lah yang membawa kemenangan dan kejayaan. Apabila Allah berfirman, "Falan taqtuluhum walakinnallaha qatalahum." Tidaklah kamu yang membunuh mereka, tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan tidaklah kamu melontar ketika kamu melontar itu, melainkan Allah lah yang melontar. Begitu juga bukan sahaja Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bimbang tentang hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab juga apabila hendak menghantarkan pada tenteranya berwasiat di hadapan tenteranya bahawa perkara yang aku paling takuti kepada kamu ialah dosa-dosa kamu. Aku tidak takut pada musuh, tetapi musuh yang aku takuti ialah dosa-dosa kamu. Demikian juga Ibnu Rawaha pernah berkata kepada tenteranya, dengan amalan solehlah kamu mendepan musuh-musuh kamu. Rasulullah SAW sendiri dipesan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum mengarahkan baginda untuk bergerak dengan firman-Nya, "Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir." Wahai orang yang di dalam selimut, bangun dan berikan peringatan. Sebelum daripada itu, Allah Subhanahu wa taala telah mengarahkan baginda supaya waradil qumil laila illa qalila, bangunlah di waktu malam, dan seterusnya bacalah Al-Quran. Kenapa itu semua? Kerana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu bebanan yang berat. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Dan ia juga kerana di waktu malam itu hati akan lebih tetap dan tenang di dalam melakukan ibadah. Apabila hati itu mempunyai hubungan dengan penciptanya, maka hilanglah kecintaan terhadap dunia. Sebagaimana seorang sahabat radhiyallahu anhu yang telah berbaiat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apabila beliau
telah pergi di dalam satu peperangan dan mendapat kemenangan. Apabila tiba masanya untuk mengagih-agihkan rampasan perang, maka sahabat itu pun diberikan, ini adalah hak kamu dan bahagian kamu. Maka sahabat itu pun berkata, wahai Rasulullah, aku tidak berbai'ah untuk mendapat harta ini, tetapi aku berbai'ah supaya aku dipanah di sini, di sana dan di sini, ya. Dan untuk mendapat syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa sekiranya ia benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan membenarkan kehendaknya itu. Maka berlaku pula di satu pertempuran, maka didapati sahabat ini pun telah syahid dan dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pun berkata, adakah dia orang yang telah bercakap dengan saya tentang perkara tadi? Maka sahabat pun berkata, memang dialah orangnya wahai Rasulullah. Maka baginda pun berkata dan bersabda, dia telah benar janjinya kepada Allah, maka Allah membenarkan kata-katanya. Hadirin hadirat ikhwah akhwat, sebenarnya kita memerlukan ar-rawahin, iaitu kalau diibaratkan seperti unta-unta yang boleh berjalan jauh, yang mempunyai kekuatan. Kerana Islam ini bukanlah hanya bercakap, berteori, tetapi Islam ini adalah amal, iaitu kita nak menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita mengharapkan kecintaan Allah dan berakhirnya dengan syurga. Rapatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersembahyang. Sekiranya ada permasalahan, kita sembahyang 2 rakaat, memohon hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami mempunyai jawatan kuasa perancangan strategi, tetapi saya sentiasa mengingatkan mereka bahawa berwuduklah kamu, salatlah kamu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kamu merancang. Kerana dengan itu akan bertemulah cahaya akal dan juga cahaya ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga dididik supaya sentiasa merasakan Allah Subhanahu wa taala bersama di dalam perjuangan, sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat sebagaimana Allah mengingatkan di dalam surah Al-Isra, bagaimana dahsyatnya tipu helah dan tipu daya musuh untuk memfitnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jikalaulah tidak kerana Allah menetapkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, nescaya Nabi akan terpengaruh dengan fitnah dan tipu daya tersebut. Tetapi sebenarnya Allah lah yang telah memeliharanya, di mana ya sekiranya tidak ada pemeliharaan daripada Allah Subhanahu wa taala, kamu akan mendapat kebencana di dunia dan juga di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa ujian dan cabaran itu merupakan satu sunnatullah yang telah berlaku kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kanun ini, peraturan ini, iaitu ujian di atas jalan dakwah itu akan berterusan sehingga hari kiamat. Kalau begitu, apakah yang patut saya lakukan dalam keadaan penuh kelemahan dan ketidakkemampuan? Allah menjawab di dalam ayat berikut di dalam surah Isra itu, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Yaitu Allah SWT memesankan supaya mendirikan sembahyang pada waktu-waktu yang telah ditentukan, di waktu siang dan di waktu malam, khususnya qiyamul lail. Dan segala-gala masalah akan menjadi mudah dipetunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada dalam bidang ekonomi ataupun politik. Kita mempunyai di dalam jemaah ini dengan kurniaan Allah kepakaran daripada sahabat-sahabat yang berada di timur dan barat, yang mempunyai ilmu pengetahuan. Tetapi bukan setakat ilmu semata-mata. Sekiranya tidak ada tangan yang berwuduk, orang-orang yang ikhlas dan suci, maka tidak ada faedahnya ilmu yang banyak itu, tetapi digunakan untuk penyelewengan
Sebagaimana beliau menyatakan di Mesir, ya, bagaimanakah ya, berjuta-juta, berbilion ya, berbilion wang ringgit telah dicuri, telah dilarikan oleh ya, tangan-tangan yang berdosa, tangan-tangan yang melakukan maksiat. Walaupun ada di kalangan mereka orang yang berilmu, tetapi apabila tidak ada amal, tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ianya membawa kepada kerosakan dan kehancuran. Ya ahibbah, تعرفوا على طبيعة المعركة التي يواجهنا بها أعداء الإسلام. معركة شرسة قصدها الهوية، أن يكون المسلم معه تابع ذليل، وهي حرب دائمة، والذي يتصور أنها ستنتهي في يوم وليلة أو قريب لم يكتمل التصور عنده بعد. فالمدافعة بين الحق والباطل إلى يوم الساعة حتى تصطحب نفسك الطويل، لا تمل ولا تقلق. رب العزة حاسم المعركة، بس لابد أن تعي أنها لابد أن يكون النصر ليس في عمرك المحدود، ولكنه قادم. فكلام الله نؤمن به عن يقين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. معركة دائمة، عد نفسك لها. رب العزة يقول: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وانظر إلى الفعل المضارع، أصحاب اللغة يقولون يفيد الدوام والاستمرار. لا يزالون، سنقرأها نحن في أجيالنا، وسنقرأها أجيال بعدنا، وأجيال بعد هؤلاء. لا يزالون يقاتلونكم. فأعد نفسك للجهاد ولتكون كلمة الله هي العليا. حرب بين مشروع إسلامي رباني ومشاريع دنيوية كلها لا تعمل إلا للدنيا. أما أنت فهمك أن تفعل المأمور وتترك المحظور وتصبر على المقدور مهما نزل على الجماعة أو على الأمة من بلاء. انظر إلى القرآن ماذا يقول: وقيل للذين اتقوا ربهم ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا